Sale kita 2023 tu 500k dan tahun 2024 tu sejuta pertama lah. Bulan 9 kita dah capai 2 juta lah. Inilah orangnya, selepas 2 tahun belajar kami, terus dapat buka 3 cawangan. Tuan Syarul. Okey, Tuan Syarul, sila kenalkan diri. Saya Syarul Anwar Abir Rahmat. Saya jalankan bisnes klinik lah. Dan sekarang ni kita dah ada 3 cawangan. Di Shah Alam satu, di Beranang satu dan di Kuala Kangsar lah yang baru. Alhamdulillah. So, macam mana boleh terjebak dengan klinik ni sebenarnya? Yang pertamanya isteri saya lah, dia seorang doktor dan memang kami mengimpikan selepas 10 tahun dia berkhidmat di government, kami ada mempunyai klinik sendiri lah. Lepas setahun belajar, ada 1 cawangan je, betul tak? Ada suddenly tahun 2025, tahun kedua, terus buka 2 klinik dalam tahun yang sama. Sebenarnya logik diterima akal kepada mula terus nak buka 2 tu. Yang Kuala Kangsar ni pun hampir tersepit jugalah. Tetapi sebab kita belajar tu, kita nampak peluang dan jalan-jalan untuk kita ambil peluang lah. Alhamdulillah, bila kita dah ada 2 terus cawangan, kita dah dipanggil menguruskan dengan baik lah. Sebelum belajar ni, nak uruskan 1 cawangan pun, apa masalah yang Tuan Syarul alami? Cabaran dia dari segi pengurusan staff dan juga dari segi kita punya marketing. Kita tak faham benda tu dan ujungnya bermasalah dari segi perjalanan klinik itu sendiri. Boleh bagi 3 tips tak? Apa yang usahawan kat luar sana yang buat bisnes kesihatan patut buat? 3 je. Okey, yang pertama marketing kena sampai kepada kita punya pesakit-pesakit. Yang kedua dari segi kita punya structure kos-kos yang terlibat. Kita kontrol tu, insyaAllah kita ada keuntungan. Lepas tu yang ketiga dari segi pembinaan tim lah. Itulah yang membuatkan kita boleh keluar daripada operasi secara banyak lah. Kalau tidak, kita masih terikat dengan operasi dan kita tak boleh fikirkan strategi-strategi yang lebih besar daripada itu. So selain daripada belajar praktikal step by step dekat Fanivo ni, apa yang sebenarnya yang Tuan Syarul nampak yang menyebabkan Fanivo ni berbeza berbanding dengan orang lain? Yang pertama dari segi bimbingan tu dari hati ke hati lah. Itu yang terkesan pada diri kami. Sebab kalau benda ni sekadar ilmu pengetahuan je, dah banyak kita terima. Tetapi daripada hati ke hati tu dan tujuan dan matlamat yang kita dah setkan yang baru, dan benda tu dah jadi tonggak untuk kita terus maju ke depan. So kalau ikutkan waktu 1 cawangan dulu, anggaran sale berapa dan sekarang jadi berapa? Pada saya ambil alih lah klinik tu, sale kita 2023 tu 500k dan tahun 2024 tu kita belajar pun kita start akhir bulan 3 dan kita dapat catch up untuk sejuta pertama lah 2024. Alhamdulillah. Kemudian yang ni untuk tahun yang ke-3 setelah 2 tahun kita belajar, bulan 9 kita dah capai 2 juta lah. Masya Allah. Kita pun untuk cawangan yang pertama, bukan ketiga-tiga cawangan yang baru. Tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Cawangan kedua ketiga ni baru lagi guys. So apa pesanan Tuan Syarul kepada semua usahawan yang ada kat luar sana? Jadi apa yang saya nak sarankan adalah kita jangan dipanggil berfikir-fikir terlampau lama lah. Sebelum bertindak, kena cari seorang guru yang tepat lah. Kalau kita tak ada guru yang tepat, ujungnya kita akan buat kesilapan yang berulang-ulang kali dan menyebabkan kita pula bermasalah, tutup kita punya bisnes pula. Buat rugi masa je. Rugi masa, rugi duit, kos renovation dan apa banyak apa semua tu kalau kita tak buat sesuatu. Lagi kalau sekarang ni tinggi persaingan. So hopefully anda dapat belajar sesuatu daripada pembina bisnes jenama Cybermedic Clinic. Kalau anda nak belajar, nak dapat kejayaan dan capai impian anda bersama dengan Fanivo seperti Tuan Syarul, anda boleh klik link pendaftaran yang ada di atas atau di bawah video ni. Daftar terus, insya-Allah kita jumpa di program yang akan datang. Assalamualaikum.